Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi. Welcome back to my channel Hafiz Angler. So, macam biasa aku berkayak hari ni, tapi aku turun dekat Kuala Singapura, dekat chalet keluarga. Tapi ni aku on the way lah, nak pergi ke sana. Sebelum aku on the way nak sampai ke sana tu, biasanya aku akan beli umpan dulu lah dekat sini, dekat Abang Ali ni. Sekejap lagi yang depan kan tu aku akan sampai. Ha? Pagi ambil. Pagi ambil. Ha. Pagi ambil tak apa. Lecit Okay guys, aku dah sampai dekat kedai umpan dah. Kedai Abang Ali. Kalau ada, udang pun ada. Pasti ya. Boleh ke? Nak main bulus eh? Ha? Main bulus eh? Kenapa dia? Okay guys. Ni lorong nak ke chalet keluarga lah. Kalau kau perhati depan ni ada satu surau, nasi padang. Depan ni ada pagi ada orang meniaga nasi lemak. Orang meniaga nasi lemak. Okay, orang ni masuk dalam. Okay guys, aku dah sampai dekat chalet keluarga. Ni chalet keluarga ni. Sekarang dia, so pantai dia daripada ujung sana tu, tempat dia orang akan letak kayak, sampai ke sini. Sampai ujung tu. Ni orang kata tapak event lah untuk lancar ni. Depan ni tempat kemah, camping, untuk camping. Untuk yang camping, ni ada punya tapak dia. Tapak dia. Ni tapak camping belah atas ni. So dekat tapak camping ni dia ada supply dia, ada untuk air ada. Tak payah risau lah, memang ada lah. Dia ada sediakan. Cuma setiap tapak ni kena bayar lah. Kawasan sini dia punya pantai dia jenis landai. Dia jenis landai. Lagi nombor lain lah. Seorang lagi? Dua kawan lah, bukan kawan lah. Orang cuma yang berurusan tu orang lain. Dia tak ada kot. Tak kot. Okay guys, ni suasana dekat chalet keluarga. Kalau kata Ni dia punya chalet dia. Belakang-belakang tu ada lagi eh. Belakang tu ada lagi. ada bayar, tandas, bangun sikit orang sah. Mandi RM10. Dah cikgu tu tak bayar kot. Tak ekol. Tak payah. Ni guys, ni tapak yang berbayar daripada belakang lah. Yang satu pokok besar ni lah. Ni kat kawasan tapak yang berbayar, yang ada power supply lah sini. Yang boleh camping kat sini lah. So yang nak bercamping, kena deal cepat-cepat. Dengan owner lah. Lambat tak dapat. Ini contoh tapak dia. Kalau korang tengok memang ada power supply situ. Jangan tutup dengan botol kan. So tapak parking kat sini boleh parking. Banyak tempat boleh parking kan. Boleh sumbat je nanti sini lah. Kat kawasan cikgu duduk ni dia dah bersemak. Tapi boleh parking. Nanti kita akan kembangkan lah. Ni boleh parking lagi. Sini kurang-kurang 20 biji kereta boleh masuk. Kalau susun cantik-cantik, 20 biji boleh masuk.
Ni daripada laluan yang kita masuk tu. Tapak dia. Tu lebih kurang 20 biji boleh masuk. Kalau susun betul-betul lah. Okay. Ni dewan dia. Ni pada ni ada satu dewan lah. Kita bagi taklimat nanti. Ni syelet dia. So, dalam ni pun boleh parking lagi. Dalam ni boleh parking lagi ya. So siapa yang sampai awal dia boleh lah dia parking. Parking dulu. Okey, aku dah sampai dekat laut. Beralun guys. Tadi aku tak berani nak on kamera. Alun padu. Dah lepas ni okey ni. Okey, dia apa-apa aku update dekat atas pun. Okay. Stay tune. Aduh. Hard time nak masuk. Pagi dah masuk. Mancing. Sat. Baru kan? Baru. 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 Oh ya. Kalau ni apa tu padu pula. Sisik ni. Okay. Allah! Ah! Aduh, lucat! Aduh, ya Allah! Lucut guys, ya ilaha illallah. Lucut kan? Aduh. Dah lalu padu ikan pula lucut. Allah. Alah. Boron aku rasa. Aduh. Ya ilaha illallah. Fail lah. Sayang kan kasar tu. Aduh, ikan apa tu? Aku dah tak ada fish finder. Allahu Akbar. Rezeki guys. Strike. Okay, sekut lagi ni. Serkut. Bertam.
bottom. Jangkau sini tempat ni jangkau jalan. Cuba nanti. Start. Oh, seka nyerang oi. Lagi guys, bottom. Sekut menyerang. Melaka di ikan guys. Iya hasil dia. Dia nak tahu dia kan. Dia bagilah hari ni kat Kero pula. Nak guys, padu. Kenapa Kero? Tak jangkau. Mantap guys. Okey. Alhamdulillah. Akhirnya. Ji tak ada color. Wan, Ji tak ada color. Cak Yang tadi kan. Cenohok tadi. Mantap. Ho. Cenohok. Hei, la ilaha illallah. Hei. Dia dengan kejau. Ni yang saya 500-600 tau. Kasar. Bukan 600 lagi ni. Meletup je dia ambil. La ilaha illallah. Ada ni. Besar. Kata dia ada bawah. Sini. Sorry guys. Alhamdulillah. Woo. Mana grip aku ni? Guys, on Karau Ji. This is by Hafiz English.
Sesuk bau weh. Color lain, color dia. Mantap. Macam tu je. Macam tu je tanggal. Riau. Jap. Alamak, ikan apa tu? Ikan penyu. Gubal. Balik. Oh, dia tak nak naik tu. Tak nak paksa dia, biar. Dia tak nak tekan, biar kan. Tapi dekat bawah kait saya. Oh. Oi, dia tekan lagi. Ilah. Kepala dia luka tu. Oh Allah. Dah ya Allah. Oi. Oh, ilah illallah. Oh. Tekan balik ah. Kuat betul dia. Oh, ilah illallah. Oi. Ada tu. Oh, ilah illallah.
Dah 10 minit video oi. Ilah ilmu. Alhamdulillah. Woo! Padaw! Ha. Alhamdulillah. Nantian guys. Lama kan video ni. 10 minit tu. Kepala dia luka ni. Tak tahu dia bergaduh ke apa. Dia bergaduh ni biasa ni. Ya, mau sikit je. Kalau nak ada rezeki. Yang paling penting. On Karau Jik guys. Executed by Hafiz Engler guys. Woo! Sekejap. Padu guys. Alhamdulillah. Patah balik pada dia luka ni. Ho! Ho ho! Dia minta dapat tau, dia minta. Pasal dia minta dia dapat. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Mantap, angkat sikit dah. Jerit sikit. Jerit sikit. Mantap, Jenoha. One strike. Oh, menekan dia guys. Okey, cun lagi pindah lagi cun. Apakah itu? Jenoha. Mantap. Awan sisik guys. Sisik awan ini. Laut pun dah makin cantik. Angin dah makin cun. Awan sisik. Air dia ni. Alhamdulillah. Tak pasti guys. Apa ikan yang makan. Tapi memang 4 kali dia makan lah. 4 kali tu. Lucut dia ambil balik tu. Cikgu sampai tahan stand lah. Tak tahan. Jangan tunggu berdekatan tau. Jangan dekat-dekat. Takut ada seko lagi. Takut dia ada seko lagi. Kalau gubal takut dia ada seko lagi nanti. Padu. Cari guys. Alhamdulillah, lucut pun. Dah. Dah, jom ikut aku, Jauh dari cikgu. Cikgu jumpa esok. Aku boleh jadi tekong ah. Awak nak dapat. Nak dapat. Woi, padu guys. Dah terbukti tau. Dekat tu. Dia nampak. Nampak lah. Nampak sawah ni. Oh, dia kat jenap sawah. Cikgu. Aduh, cikgu. Sikit aku. Weh, tepi cikgu. Dia tepi kayak tu. Oi. Jenak. Alhamdulillah ya Allah.
Aduh! Besar ni je. Tapi Aku dapat kilo lebih tu lagi. tapi betul je, ikan kero makan semut. Anak ikan. Okey guys. Aku baliklah. Alhamdulillah. Hasil dekat syarikat keluarga ni. Aku turun daripada syarikat keluarga. Dekat mancing dekat Kuala Sembaru ni. Yang dekat berdekatan dengan Linggi ni. Alhamdulillah. Hari ni punya hasil masing-masing berasa. Kalau kau tengok video aku ni nanti, adalah video diorang aku masukkan. Tujuan aku datang sini, korang pun faham, aku nak promote untuk event Kinserit punya. Night fishing Kinserit gathering kan. 3.0. Itu tujuan aku datang sini. Dan alhamdulillah ikan pun disambut dengan baik. Alhamdulillah semua dapat, semua strike. Jadi aku update hasil aku dekat darat nanti. Stay tune. Wah, ini yang Itulah balik lambat lagi. Serit, nama pun geng Serit kan. Serit bagi. Okay, aku dah sampai darat lah. Tak nampak lagi jauh lagi ni. Okay guys, aku dah sampai darat. Dah gelap lah. So semua dah sampai darat. So kalau korang perhatikan sini lah tapak event yang kita akan buat untuk 5 hari bulan 7 nanti. So berhadapan dengan ni lah, aku berhadapan dengan syarikat keluarga ni. Syarikat keluarga depan ni. Syarikat keluarga. So hari ni punya hasil memang boleh tahan lah. Memang padu lah. Rezeki lah kita orang datang sini hari ni untuk nak shoot video untuk tapak event tujuan dia. Tapi disambut dengan mesra. Disambut dengan gila. Aduh. Ikan ketua. mantap. Sikit padu. Ikan aku. Salah. Ni dia guys. Alhamdulillah. Padu. Ini paling lama aku layan, 12 minit. 12 minit. Lain jenahak saya sudah makan. Okay. Kero punya. Semua jenahak semua. Lebih daripada 10 ekor. Memang hari ni dia masuk lah. Pagi dijangka ada ribut lah semua nak hujan, tapi rupanya ada pelangi di petang hari. Ini birthday boy. Ada airbag kerapu dia. Dia seorang yang dapat airbag kerapu Aku dapat airbag. Kenapa dia seorang dapat? Oh tak, ada tiga Ada dapat airbag satu. Ni dakwah punya. Mantap lah dia. 2 hari dia gasak dia. Ni daun punya. Tak sesi aku ajak pergi sikit ni kan. Ni daun punya Mantap. Mantap guys. Mantap. Ni lagi. Ni. Banyak lagi ni. Baik. Sikit ada? Sikit ada barang. Okay guys. Kenapa pilih sikit? Harap nanti masa event nanti hasil dia lebih kurang sama macam ni lah, insya-Allah. Okey. Kenapa kita pilih sikit? Bila air surut kita boleh balik. InsyaAllah lah. Time event nanti adalah rezeki untuk korang semua lah. Okay. Aku nak kembang-kembang kayak aku, nak balik lah. Yang paling penting, pada korang yang dah like subscribe channel Lapis Angler, aku ucapkan terima kasih banyak-banyak. Pada korang yang belum subscribe lagi, bolehlah korang menekan button subscribe. Okay. InsyaAllah kita akan jumpa pada video akan datang. Yang paling penting, ada strike, ada gaji. Assalamualaikum. Bye-bye. Ali, mak.